Halo, selamat pagi. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Saya tengok ni kenyataan yang dikeluarkan oleh itu media Selangor tu. Ha? Nampak macam bodoh tau. Kenyataan ini press statement yang dikeluarkan, dia bercanggah tau. Dia bercanggah dengan apa yang dia cakap tau. Secara ringkas, wahai Menteri Besar Selangor, kalau 2010, 18 hari bulan Ogos 2010, you sudah tahu itu 168 ekar tanah PNSB di atas pematang kumbang tu tak sesuai untuk pembangunan. Dan kenapa you pergi jual pada Prano Properties? You orang mau scam sama dia kah? Tak kesian dengan dia kah? Lepas tu hujung you punya ini statement ni, penduduk kata kita mau gunakan tempat tu untuk trekking tau. And you keluar you punya statement cakap apa tu? Oh, kita akan bincang dengan itu pemilik tanah tu supaya membenarkan you orang untuk itu jogging track. So you ingat itu pemilik tanah tu sekarang dia bodoh atau bangang? Bayar 100 lebih juta untuk satu tanah, tapi tanah tu dia tak boleh majukan kerana you sendiri yang cakap dia keturunan dia lebih ini lebih itu, tak boleh inilah itulah macam-macam you cakap. Lepas tu you cakap okey, you tolong bagi itu penduduk Puchong untuk diorang buat mountain trekking dekat sana ke apalah. You ingat itu pemaju bodoh ke apa? Bangang ke apa? Bukankah ini satu macam saya kesian lah dengan pemaju tu. Macam dia macam dipermainkan tau. 2008 itu Gobind Singh dengan Teresa Kok dia pergi kelentong dengan sana punya penduduk semua tau. Cakap pembangunan sudah diluluskan, tapi dalam you punya sendiri punya statement cakap 2003 sudah ditolak. 3 kali lah. Kalau betul apa you cakap, 203 dengan 205 something like that, and 206 saya yang tolak. So 3 kali lah sudah ditolak. Kalau sudah ditolak, then kenapa you orang pergi jual itu tanah? And you sendiri tahu keluarkan kenyataan ni dibatalkan and semua ni, tapi you pergi jual itu tanah. This is something very wrong. And ini ketua pembangkang yang bangang tu, Azmin Ali, dia duduk sana tak tahu dia garu kote ke apa dia buat dekat sana. Tak tahu tanya ini semua, ini soalan semua tak tahu tanya kah? Hai ya, you orang kasih bodohkan rakyat Malaysia tau. Rakyat Selangor satu, semua lu orang mau kasih bodohkan. Rakyat Puchong lu orang mau bodohkan. Saya minta semua penduduk Puchong, Parlimen Puchong, Parlimen Subang, Don Kinara, Don Seri Sedang, jangan undi Pakatan ini kali. Tolong.